Matematik tahun 3, muka surat 71. Soalan 1. Tulis pecahan dan perpuluhan bagi peratus yang diberikan. Soalan A, 90%. Jadi ini adalah 90 per 100, iaitu 0.9. Soalan B, 30%, iaitu 30 per 100. Dan yang ini adalah 0.312. Okey. Jadi menjadi 0.330. 2 tempat perpuluhan menjadi 0.3. Soalan C, 25% adalah 25 per 100. Jadi 25 jadi 2 tempat perpuluhan menjadi 0.25. Soalan D, 6%. 6 per 100. Jadi 6% ni 1, 2 tempat perpuluhan menjadi 0.06. Soalan kedua, warnakan perpuluhan yang sama nilai dengan peratus yang diberikan. Soalan A, 85% adalah 0.85. Soalan B, 42% adalah 0.42. Soalan C, 9% adalah 0.09. Jadi ini adalah jawapannya. Saya harap pelajar boleh faham sebab mudah saja nak faham.